Hai, Assalamualaikum. Masalah besar hari ini bukan orang tak tahu. Masalahnya, orang yang tak tahu ni, tapi kalau dia sembang, semua benda dia tahu. Semua benda dia expert. Yeah. Pernah tak jumpa orang macam ni? Baru belajar sikit je. Terus cakap dialah the expert. Dia tahu semua benda. Baru tengok 2 je video CPR dah rasa boleh buat semua benda. Ini dia panggil sebagai Dunning-Kruger effect. Dalam psikologi, orang yang kurang ilmu ni selalunya dia punya self-confident paling yakin. Sebab dia tak tahu betapa banyaknya sebenarnya yang dia tak tahu. Contoh paling bahaya, situasi kecemasan, emergency. Tengok video sekali dua, tengok movie dan sebagainya macam nak buat CPR, terus yakin boleh selamatkan orang. Tapi realitinya teknik dia salah, tempat tekanan dia tak tepat dan banyak lagi. Tapi yakin dia full. Berbanding dengan orang yang betul-betul mahir. Selalunya orang yang expert, yang pandai ni, dia lebih berhati-hati. Dia tahu ilmu itu luas. Jadi ingat, keyakinan tanpa ilmu bukan kekuatan. Kadang-kadang kalau anda overconfident tapi tak ada ilmu ini, dia boleh meragut nyawa. Tuntut ilmu, belajar tapi stay humble. Akademi Dr. Aizul Ammar, pembelajaran sepanjang hayat.